Kalau korang semua perasan, kalau kita ke airport KLIA, mesti korang perasan satu bangunan yang berada di sebelah sini yang bernama Mitsui. Okey, jom kita jelajah Mitsui kali ni. Jika kita ke airport KLIA, kita mesti terpandang satu bangunan yang berada di sebelah kiri, kan? Okey, kali ni aku bawa korang tour ke dalam mall ni. Aku pun pertama kali ni aku masuk ni Mitsui Outlet Park. Okey, jom kita masuk tengok apa yang ada kat dalam tu. Sedikit info, dibina pada 8 Mei 2014. Usaha sama antara Mitsui Fudosan dan Malaysia Airport Holding Berhad MAHB. Mula beroperasi pada 30 Mei 2015. Kalau korang tahu, dia mempunyai 3 fasa, okey, 3 fasa. Fasa kedua pula dibuka pada 15 November 2017. Pelancaran pula dirasmi pada 8 Februari 2018. Korang tengok, banyak tak kedai dalam ni. Manakala fasa ketiga pula dibuka pada 24 April 2022, menjadikan kedai di dalam ni melebihi 200 unit. Jadi jom kita jelajah dalam mall ni, kita tengok apa yang ada. Tapi kalau korang boleh nampak, boleh tengok kat dalam ni, pelbagai jenama-jenama antara Nike, Adidas, Coach, Polo, Levi's dan pelbagai jenama lagi ada dijual di sini dengan harga outlet, dan tempat ni memang sesuai untuk anda membeli belah. Jom kita tour dan kita tengok apa yang aku bawa balik. Bukan sekadar kedai sahaja, okey, barangan-barangan untuk korang camping pun ada di sini. Yang mana suka bercamping, korang boleh datang kat sini. Harga memang berpatutan, so korang boleh datang sini. Bukan sekadar pakaian sukan, camping, decoration rumah pun ada di sini. Jadi korang tunggu apa lagi? Korang datanglah. Datang tengok. Okey, kedai jam memang berbaloi, memang berpuas hati. Satu mall ni pun dah puas hati kalau korang ronda dalam ni. Okey, jom kita tour kejap. Okay, time ni aku datang kedai Puma. Memang ada luck, okay. Memang dia buat promosi beli 2 pasang, beli 2 pasang percuma lagi 2 pasang. Memang berbaloi, memang berpuas hati. Okay, kami dah pun shopping. Anda bila lagi? Jom kenali Mitsui yang berdekatan dengan Airport KLIA.